Bagi aku jangan mengharap tinggi lah guys. Jangan mengharap tinggi guys. Sekarang ni United di fasa yang kita tengah cuba untuk bangkit selepas 12 tahun kita merundum. Okay. Lepas 12 tahun kita merundum. Sekarang ni waktu Manchester United bangkit secara perlahan-perlahan guys. Bukan secara mengejut, bukan secara laju-laju. Tak, kita tak perlukan semua benda tu guys. Kita perlu bangkit secara slow-slow. Chelsea dah tunjuk dah macam mana nak buat. Chelsea waktu Todd boleh ambil, diorang dekat mana guys? Sekarang diorang dekat mana? Arsenal masih sama. So bagi aku, yelah, jangan letak harapan yang tinggi lah. Itu je lah aku boleh cakap. Jangan letak harapan yang tinggi, jangan letak harapan setinggi langit. Tak payahlah guys. Tak. Bagi aku, kita bukan di fasa yang kita perlu letak harapan yang tinggi lah. Itu je. Kita bukan di fasa yang kita perlu letak harapan yang tinggi. Kita di fasa yang di mana kita kena bersabar. Sebab kita di fasa rebuilding. Kita di fasa nak bina balik pasukan kita yang 12 tahun tak silap aku lah. Last kita menang 12 tahun lepas lah. Tak silap aku lah. Last kita menang EPL. So kita tengah bina balik 12 tahun yang sia-sia, tak pernah dapat EPL ni. So kita tengah bina balik lah. Pelan-pelan kayu. Betul, pelan-pelan kayu. Cuba slow. Jangan letak harapan dululah. Jangan letak United. Jangan cakap United ni title challenger. Aku rasa United tak layak lagi untuk jadikan title challenger disebabkan squad depth kita yang sangat tak ada impact. Ya, United boleh masuk UCL pun aku rasa pun tak boleh juga. Aku rasa minimum lah United boleh pergi Eropah Conference, itu minimum lah. Maximum lah. Minimum Conference League lah aku target season ni. Aku takkan target tinggi-tinggi. Bagi aku kalau dapat 10 ke atas, for me ada improvement lah. Daripada season lepas kita nombor 15, season ni kita boleh duduk 10 tangga ke atas. So bagi aku ada improvement lah untuk Manchester United.